Saya dan Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman mengucapkan setinggi-tinggi syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya kita dapat berhimpun pada pagi ini dalam satu detik penting untuk membetulkan naratif yang pertama sekali, sebab dalam dunia ni kalau tak ada ayat naratifnya betul, orang boleh bersabar. Tapi kalau tak ada ayat, naratifnya pun tak betul, orang marah. Kalau orang faham, diberi justifikasi yang betul dan benar kepada suatu situasi, orang hadapi masalah dengan penuh kepahaman, dia tak memberontak, tak beremosi. Bila orang hadapi masalah, justifikasi tak ada siapa cerita apa kat dia, mula nak angkat parang, nak tetak orang. Itulah masalah di dunia ni. Bila kita hadapi apa-apa situasi yang boleh menimbulkan kesukaran, mesti ada justifikasi. Sama dengan projek-projek infrastruktur air di negeri Kedah ni, daripada 2008 bila dikoperatkan JBA, ditubuhkan syarikat pengganti SADA, maka kita telah buat audit keperluan semasa kepada infrastruktur air. Pada masa itu kita ketinggalan 15 tahun di belakang keperluan kehendak semasa. 15 tahun kita nak ligan, 15 tahun sampai kita sampai di titik 15 tahun tu, keperluan semasa tinggal jauh lagi, dia terus bergerak ke depan. Maka justifikasi, penjelasan yang benar mesti diberi kepada orang ramai supaya orang ramai tak marah dan dia hadapi masalah ni bersama-sama dengan kita. Bila isu-isu seperti ini mula menjadi alat politik, ditempelkan masalah ni kepada orang-orang tertentu supaya ini adalah lambang kegagalan, maka rakyat tak dapat naratif yang betul. Saya ambil kesempatan sepanjang 5 tahun ini untuk menjelaskan, memberi naratif perjalanan hal-hal penting negeri tanpa menempel hal buruk sahaja kepada orang. Hal baik pun kita bagi kat dia juga kalau dia buat. Kalau dia buat hal baik, kita bagi kat dia. Dan saya tak claim benda ni seorang-seorang. Dan bila pengarah JKA Habaq bagi tahu kat kita projek ni mula masuk tapak 2021, kita tahu zaman siapa. 2021, kawan tu tak main sendiri, tak berpusing kot kulim sendiri. Kawan Cik Gulan tu lah. Dia pusing kot kulim, dia habaq kata projek ni PMX bagi. Masa tu PMX tak jadi PM lagi. Saya nak betulkan naratif tu. 2021, pilihan raya umum, November 2022. Dia pun tak idea apa lagi. Jadi dia habaq kat orang kata semua projek LRA ni PMX bagi. Saya pun duk heran, PMX jadi PM bila? Ni fakta. Bukan saya nak cerita politik, tak. Fakta. Kita kena bagi ucapan terima kasih kepada orang sebelum tu. Macam saya ada ucap terima kasih kepada pemimpin-pemimpin terdahulu yang telah melaksanakan tanggungjawab dengan baik, menyempurnakan tugasan dia. Pasing kat kita, kita jalanlah terus. Janganlah kerat bagi putus orang belakang tu. Hamai di benar. Sebelum hang siapa? Kena mengakui hal itu. Ni beletiak hari raya. Tak boleh menafikan jasa orang belakang. Seperti mana orang depan akan mengakui kerja buat kita. Baik ke buruk, orang depan akan cerita. Sama dengan kita cerita orang belakang. Hak baik kita kata baik. Hak buruk kena habaq juga. Dia tak buat. Itu saja, bukan payah pun.